Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Akil Wajidi dan 3 ahli kumpulan saya iaitu Syafiah Masara, Nurhafizah dan Siti Nur Zahirah. Kami akan membentangkan projek inovasi yang kami lakukan dalam PDBC iaitu Projek Based Learning PBL berkaitan pertumbuhan batang monopodia dan dikotomus. Projek Based Learning PBL adalah pendekatan pembelajaran di mana pelajar belajar dengan cara melakukan dan menyelesaikan projek yang relevan dan praktikal. Untuk topik pertumbuhan batang monopodia dan dikotomus, berikut adalah pembelajaran berasaskan projek PBL yang telah kami lakukan. Tujuan pembelajaran dan pelaksanaan inovasi ini ialah memahami konsep pertumbuhan batang monopodia dan dikotomus, mengenal pasti contoh tumbuhan dengan pola pertumbuhan monopodia dan dikotomus, menghubungkan konsep pertumbuhan batang dengan adaptasi tumbuhan terhadap kehidupan sebenar. Pelaksanaan projek, kami merawat tapak penanaman di sekolah. Kami mengenal pasti dan mencatat tumbuhan yang tumbuh dengan pertumbuhan monopodial dan dikotomus. Kami mengambil gambar tumbuhan monopodial iaitu tumbuhan jenis monocotyledon dan tumbuhan monopodial iaitu tumbuhan jenis dicotyledon. Antara tumbuhan yang pertumbuhan batang monopodial ialah seperti pokok pisang, kelapa sawit dan pinang. Manakala tumbuhan yang pertumbuhan batang dikotomus ialah seperti pokok mangga, durian, rambutan dan cempedak serta banyak lagi. Selain itu, kami juga menghasilkan model ciri bagi pertumbuhan batang monopodia dan dikotomus. Kami membuat produk seperti menghasilkan produk ciri dan menerangkan contoh tumbuhan monopodia dan dikotomus beserta penjelasan. Bahan yang digunakan adalah kotak dan kertas. SDG yang sesuai untuk tajuk 1.2 proses fisiologi tumbuhan dalam mata pelajaran pertanian 3/5 adalah 1. SDG 2 kelaparan sifar zero hunger. Kenapa ia sesuai? Hal ini kerana proses fisiologi tumbuhan seperti fotosintesis, respirasi, transpirasi dan penyerapan nutrien adalah asas kepada produktiviti tanaman. Memahami proses ini membantu pelajar meningkatkan hasil pertanian, menjadikan pengeluaran makanan lebih berkesan dan mampan. Penutup hasil pembelajaran, pelajar dapat memahami pola pertumbuhan monopodia dan dikotomus. Pelajar boleh menyenaraikan tumbuhan mengikut pertumbuhan batang monopodia dan dikotomus. Pelajar mendapat pengalaman melalui penelitian tanaman di kawasan persekitaran dan mengaitkan dengan tajuk pembelajaran di dalam kelas. Projek ini melibatkan pendekatan langsung dan relevan sehingga dapat membantu kami lebih memahami fakta penting iaitu pertumbuhan pada batang tumbuhan dibahagikan kepada dua jenis iaitu bercabang dan tidak bercabang. Tumbuhan tidak bercabang merupakan kumpulan tumbuhan monocotyledon yang dikenali sebagai monopodial. Tumbuhan bercabang pula ialah dikotomus bercabang dua daripada jenis tumbuhan dicotyledon.